Hello semua, kembali kita dengan Kembar Wanakala. Dan kali ni Sabah jadi destinasi kita. Dari seafood fresh sampai ke pot menarik, banyak benda best yang menanti. Jom layan vibes Kembar Wanakala kali ni. Let's go! So hari ni saya mau makan eksotiknya makanan ni. Ni ikan buntal. Kalau ini hari terakhir saya cakap saya sayang kamu semua. Guys, ini kita cuba dulu ya. Macam mana abang rasa? Macam gulai lah, sup dia. Ikan dia saya tak ada rasa lagi. Okay ni ikan dia. Kita mix cubis lah. Ikan buntal. Oi. Macam ketam. Tapi padat. Ya, macam ketam tapi dia padat. Bagi review sikit macam mana rasa makanan. Oh, ikan buntal sedap. Dia manis tapi tak lembut macam kita makan. Tapi dia sesuai dengan tekak saya. So saya rasa macam awak boleh ke jadi orang Sabah makan. Boleh makan Berat. Jadi orang Sabah. Saya orang Sabah. Boleh. Saya masa lagi mau belajar. Oh. Kau kalau makan memang kau. Dia kalau makan memang tak lepas. Itulah. Dia nak sudah jahat. Kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh sayang, kau mau saya sikut. Kau belum tiba balur sama sungai Padalarang. Kalau kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu mengurus aku kosun, garati kau ponangku, mengerti balasanku. Okay Amir, untuk dekat sini Sabah best. And then kita duduk sini, Sabah aku demam ke lah. 2 hari 3 hari demam. Yang penting semuanya dah selesai kembara kita. And then kita jumpa kat Kelantan guys. Ciao. Okay, so far dekat Sabah ni memang best. Korang boleh dapat seafood yang murah dekat sini. So tempat-tempat yang menarik pun korang boleh pergi ke sini. Atau utamanya Tajarum. Si korang boleh lihat. So apa nak cakap, Sabah memang best.
Alright, sepanjang kita berapa hari kita kat sini Almost 10 hari jugalah. So Sabah was good. Terima kasih orang-orang Sabah, orang-orang yang sangat baik hati, peramah. Kalau nak cakap pasal makanan, seafood ni semua murah weh. So korang yang mana belum datang Sabah lagi, jom kita datang Sabah. Tapi pakai duit sendiri lah, bukan duit kami. Alright, check it out. Di Sabah,